Assalamualaikum tuan-tuan, cuaca adam dekat kebun Allahumma salli ala Muhammad, Kantan. Nampak kantan putih. Ni bukan kebun cuaca adam, ni kebun mak mertua cuaca adam. Nampak bunga kantan putih. Jom kita tengok bunga kantan putih. Antara ulam yang cuaca adam minat ni. Cuaca adam nak ambil ni, anak ni. Cuaca adam nak ambil anak ni. Bunga kantan ni, pokok kantan ni, sahabat cuaca adam bagi tahu, kalau dia pegawai pertanian, dia kata kalau nak tanam pokok kantan ni, permulaan tanam dia ni air kena banyak. Air kena banyak, itu paling penting. Nombor satu, air kena banyak. Ni dia bunga kantan. Bunga kantan ni banyak dia punya benefit lah. Dia punya keajaiban yang orang tak nampak, yang disembunyikan kebaikan pada bunga kantan ni banyak. Banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Kata orang tu yang cuaca adam pernah kongsikan, gaut memang sangat baik, dan kencing manis yang kaki dah mula luka, tak kering-kering pun kita suggestkan. Ni dia. Allahumma salli ala Muhammad. Bunga kantan putih. Jom kita pergi ambil. Umbut dalam ni boleh makan ni. Tuan-tuan ambil batang dia macam ni. Kemudian kita buka. Sekejap, cuaca adam buka. Bila kita dah buka macam ni, kita buka dalam dia ni. Nampak tak? Ni dia. Ni boleh makan ni. Sangat sedap. Sedikit masam pun tak ada. Ni dia. Ni. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cuaca dah ambil, kita nak tanam, makan. Kalau kita ambil macam ni, boleh hidup. Air kena banyak. Buah kantan lah. Buah kantan. Ni pun buah dia yang budak dah makan. Sedap buat colek ni. Buat colek sedap ni. Subhanallah. Sebab bunga kantan dekat kawasan sini, yang mana orang kampung nak ambil, dia orang ambil kat sini. Mak tak pernah larang pun. Sebab tu dia membiak sangat luar biasa. Nampak Sebab tu kata Allah, 1 kita beri, 10 kita dapat. Ni dia. Allahu Akbar.